Assalamualaikum, selamat pagi kembali untuk Solusi Sihat edisi hari ini. Sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, kita berbesar hati sebenarnya Natasha Aimi untuk dapatkan Puan Mariam Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Mak Yam yang merupakan hero para ibu dalam memberikan susu ibu dan mencurahkan ilmu laktasi. Ya, jadi umum mengetahui bukan mudah untuk seseorang itu yang memberikan susu ibu secara eksklusif. Sekurang-kurangnya 6 bulan tanpa gagal dan semua ini memerlukan pengorbanan, kena ada ilmu serta kesungguhan dalam memastikan bayi dan juga ibu itu cukup persediaan dan berjaya dalam proses penyusuan ini. Dan hari ini kami bawakan kepada anda seorang jururawat laktasi yang telah berkhidmat lebih 50 tahun. Kita ada Masya Allah. Puan Mariam Ibrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Mak Yam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 50 tahun Mak Yam Lama betul. Betul 50 tahun. Okey, dalam pengalaman sebagai jururawat laktasi ini. Jadi kita nak tahulah terlebih dahulu kan mungkin orang yang baru nak mengenali Mak Yam di sebalik gelaran Mak Yam itu, mungkin Mak Yam boleh kongsikan bagaimana Mak Yam mula kan menceburi dalam bidang ini, bidang laktasi ini. Okey, dengan izin Allah jugalah. Dulu Mak Yam bertugas sebagai penolong jururawat je. Tapi kita imbuh dekat kesihatan tu, walaupun penolong jururawat ke, jururawat masyarakat ke, staff nurse ke, sister ke, memang kita berhadapan dengan dengan ibu-ibu. Maksudnya ibu anak tu memang kesihatan lah. Mak Yam kerja kesihatan selama 37 tahun. Mak Yam tak ada hospital, Mak Yam kesihatan, tapi memula dulu hospital lah 2 tahun. Lepas tu diikuti Mak Yam kerja daripada 76 sampai sekarang. Mak Yam sampai tahun 2011. 2011 Mak Yam pencen dekat kesihatan. Pencen 2 bulan, Mak Yam masuk ke PJ. So 5 tahun dekat sana. Mak Yam kerja sampai umur 64. Mak Yam sana KPJ Mak Yam diberhentikan sebab umur. Sana tak ada misi yang tua macam Mak Yam, tak ada. 60 tahun keluar, tapi Mak Yam diorang fight sampai umur 64. Sebelum Mak Yam pencen, lagi seminggu nak pencen macam tu, doktor, ada 2 doktor sana kan, Dr. Mahani dengan Dr. Rasiza bagi tahu dengan Dr. Kam. So Dr. Kam interview Mak Yam 25 Disember 2017, seminggu lagi nak berhenti. Jadi lepas tu Mak Yam terus kerja sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Di Adora ya? Tapi warna kesihatan, kita cek ibu mengandung, sambut kelahiran, periksa baby, cucuk baby, bagi perancang keluarga, pergi sekolah, cucuk budak-budak sekolah. Tapi dekat sini tidak. Mak Yam cuma fokus untuk penyusuan ni je. Baik. Mak Yam tak ada kerja yang lain. Cuma fokus penyusuan tu Mak Yam terima. Untuk pekerjaan sekarang. Tapi Mak Yam sebenarnya ada pengalaman yang semua tadi Mak Yam bagi tahu tadi tu ya. Apa dia? Ada pengalaman lah untuk pengalaman kesihatan. Ya. Tu. Baik. Okey. Itu dia ya permulaan Mak Yam dalam dunia laktasi ini. Baik, dan dah 5 dekad dah dalam bidang kejururawatan ini Mak Yam ya. Terutama sekali tentang kesihatan ibu dan juga anak. Jadi bila melihat kembali perjalanan Mak Yam dalam dunia kejururawatan laktasi ini, apa sebenarnya yang menjadi pendorong kepada Mak Yam untuk terus kongsikan ilmu, curahkan ilmu kepada ibu-ibu ni tentang pentingnya sebenarnya penyusuan ibu ni. Okey. Bila kita buat sesuatu kerja tu, kita nakkan hasil dia tu. Bila kita bagi hikmat, kita tak boleh touch and go tau dalam penyusuan, sebab knowledge ibu dia tidak, maksudnya baby ibu A, ibu B, C tak sama. Penerimaan tu. So kita kena bagi penekanan yang betul-betul apa dia kebaikan susu badan berbanding dengan susu formula. Kalau dalam susu badan tu isap dia terkandung kolesterol, takkan terdapat dalam susu mana-mana susu. Jadi dia hanya terdapat dalam susu badan saja. So jadi yang selalu yang menjadi masalahnya, kadang-kadang ibu tu kurang yakin sebab penghasilan susu hari pertama, kedua, ketiga tak banyak. Hanya dalam lebih kurang 90 mil aja kolesterol tu. Jadi penekanan itu yang masalahnya, kejap baby, kejap nak, kejap tidur, kejap nak. Baby sangka mak sangka tak ada susu. Itu kadang ibu tu rasa kecewa, ibu tu kurang yakin nak terus susu badan.
Jadi kalau misalnya kata bagi Mak Yam, kalau kita nampak kejayaan, kalau Mak Yam, saya dah berjaya tau Mak Yam 2 tahun tu tau, 3 tahun ni. Tapi kalau ikut dalam Al-Quran, dia kita bagi, Mak Yam bukan hafaz Al-Quran, tetapi dalam surah Al-Quran, kalau Al-Quran kata kita boleh menyusukan bayi sehingga 2 tahun, kenapa kita kata tidak? Surah Al-Baqarah ayat 233 tertulis itu Bismillahirrahmanirrahim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Susulah bayi anda genap 2 tahun bagi ibu-ibu yang nak menyempurnakan. Jadi kalau ibu yang ambil anak angkat pun boleh berjaya susu badan, kenapa kita yang melahirkan tak boleh susu badan? Jadi kena penekanan tu. Okey. Mayam tu lah, saya tertarik bila Mayam sebut tadi kan, kalau hari pertama menyusu kita rasa macam susu tak ada, hari kedua rasa macam susu tak ada, ada yang kata kena urut dulu baru susu keluar. Mungkin Mayam boleh share, betul ke Mayam? Kebanyakan kita tak boleh salahkan ibu sebab ibu yang kadang-kadang ibu yang anak ramai pun yang sebelum ni dia tak ada susu badan. Jadi maksudnya bila dia datang pun dia kata anak yang lepas tak ada susu. Sampai sekarang pun ada banyak pasien yang mengatakan tak ada susu. Sebab apa? Yang sebenarnya mindset mesti nak positif during pregnancy lagi. Maksud aku bersalin nanti aku mesti nak susu badan. Jadi maksudnya mindset memainkan peranan sekurang-kurangnya 90%. Tapi tak ada spesifik lah. Tapi control by mindset is very high. Teknik how you hold baby, pelekapan macam tu hanya 10%. Tetapi tanpa berjalan mindset dengan teknik tadi, takkan berjaya. Dia mesti seiring. Maksudnya mindset plus the teknik. Maksudnya di samping minum air banyak, tu nanti Kang Mak yang ceritakan moral support, orang keliling macam tu. Itu dia gabungan mindset dan juga teknik ni Reva. Kena ada ya. InsyaAllah mudah untuk seseorang ibu itu menyusukan anak ni. Saya rasa bukannya tertakluk kepada mereka yang baru pertama kali jadi ibu. Mungkin dah beranak beberapa kali pun kadang-kadang ada cabaran untuk menyusukan anak. Baik, dan hari ini bagaimana Mak Yam melihat sepanjang Mak Yam berkhidmat kan, perubahan sikap kan ataupun kesedaran masyarakat kita tentang kepentingan penyusuan susu ibu ini, ataupun pada pengalaman yang telah pun dilalui oleh Mak Yam, ada tak lagi ibu-ibu yang jenis macam dari awal dah bagi tahu tak nak susu badan, maksudnya biar je anak ambil susu formula? Kenapa situasi itu berlaku Mak Yam? Sebab kadang-kadang dia separuh ibu mungkin dia itulah Mak yang kata tadi berkaitan dengan mindset. Kadang-kadang kawan-kawan tak payahlah susah, kau ada singkat nak bagi nak susu leceh. Sebenarnya dengan susu badan dengan susu badan yang sebenarnya baby tu gunakan akal tau. Aku hisap aku dapat, aku stop tak keluar. Tapi kalau kita gunakan botol tanpa hisapan, susu tu akan dripping. Tapi dengan susu badan, baby kan kadang-kadang dia kata ibu apa tadi menempeng kan. Dia isap-isap, dia berhenti, susu tak keluar. Tapi dengan susu botol tanpa hisapan, susu tu akan jatuh. Jadi dengan susu badan ni maksudnya tadi soalan tadi apa dia tadi? Ya, maksudnya kesedaran masyarakat kita hari ini bagaimana? Jadi daripada kalau Mak yang dulu kesihatan memang Mak yang cek head to toe. Daripada atas dan bawah, last kali kita tengok breast sampai sesuai dengan penyusuan. Kadang-kadang tak boleh salahkan ibu, inverted nipple ke, big breast ke, baby susah nak melekap disebabkan dua tu kriteria yang macam tu. Jadi during pregnancy lagi kita dah advise mother what dia patut lakukan. Okey, sebut juga tentang penyusuan ni kan, Mak Yam. Saya perasan sekarang ni ramai ibu yang mula ambil macam-macam suplemen untuk dapatkan susu yang banyak. Kan. Macam zaman-zaman saya 13 tahun dulu, dia belum lagi ada sangatlah suplemen tu kan. Macam Sasha berapa tahun? 15, 16 tahun dulu 16 tahun dulu. Kita yang tak ada ini sangat. Tentang ni nak menyentuh pasal orang punya produk main tak ni lah. Tapi betul ke kalau kita ambil suplemen tu dia membantu? Tapi mungkin betul, mungkin tidak. Tapi pada Mak Yam, ya sebenarnya tadi Mak Yam kata apa? Mindset mesti positif, teknik penyusuan yang betul, kekerapan hisapan. Bila baby kerap nyusu, sangka mak tak ada susu hari pertama, kedua, tiga kan. Tapi daripada kekerapan hisapan itu, maksudnya baby demand, mak supply. Baby demand, mak supply. Macam kita pergi tanah, kita flush dia tangki. What happened dia tangki? Dia akan refill back. Konsep dia sama nak. Kerap lagi susu banyak dihasilkan. Besar atau kecil breast tu bukan faktor tak.
Baik. besar mesti banyak susu. Dia Susu. kecil je. No. Tidak. Besar atau kecil, tidak. Dia bagi kekerapan hisapan kerap, mindset positif, sokongan moral keliling. Lepas tu minum air sekurang-kurangnya 2-3 liter satu hari. Perbagaikan jenis makanan sebab satu untuk dapatkan kualiti susu yang bagus. Dua, untuk penyembuhan luka cepat sembuh. Jadi tak boleh, itu tak boleh ambil, ni tak boleh ambil, tidak. Tapi kalau baby yang ada lahir-lahir dah ada jaundice, kita tidak galakkan mak tu makan jamu dalam masa 2 minggu yang terawal. Tadi soalan perlu ke ambil suplemen tu, itu terpulang. Tapi bagi Mak Yam, perbagaikan jenis makanan sunnah Nabi bagus nak. Korma, buah zaitun, kismis, itu boleh menambahkan. Di samping sekarang musim durian. Durian pun boleh menambahkan susu badan juga. Itu saya pertama kali dengar. Durian pun boleh menambahkan susu badan. Boleh makan Jadi durian. maksudnya tapi alih halal lah mahal. Tapi perbagaikan jenis makan. Kalau misalkan tak ada apa, kita perbagaikan jenis makanan. Ada warna hijau, ada warna oranye, macam carrot warna oranye, warna hijau. Semua ada multiple kan vitamin tu. Untuk dapatkan kualiti susu yang bagus dan di samping penyembuhan luka. Kerap susuan, bila mak baby kita bagi kerap susuan, mak akan berlaku macam mana fat-fat yang ada dalam badan tu dia akan pergi pada baby. Maksudnya Mak akan ramping. dalam susu. Bukan ramping, maksudnya maintain. Tapi kalau mak makan macam maintain berat badan tu taklah juga well balanced diet. Maksudnya daripada well balanced diet tadi, ibu tu boleh juga maintain berat badan yang cantik lah maksudnya. Sebab dalam susu badan tu, bila kita biarkan, misal kata kita buat perahan, kita just leave it the susu tu dekat atas tu ada terdapat lemak kan. Tapi dalam susu badan ni jangan lemak sekejap sini, sekejap sini, sekejap. Baby belum habis one side, kita dah tukar sini. What happen? Sebab dalam susu badan itself, dekat atas tu kita panggil former, maksudnya air. Jadi kalau baby tu isap sini, baru sekejap sini, kita pindah sini, baby baru dapat air. Dia tak dapat susu yang pekat di dalam. Macam kita bancuh Milo. We just leave with the Milo. What happen the Milo kalau kita biarkan? Dia mendap. So dekat atas air. Konsep dia lebih kurang macam Okey, jadi Mak Yam berapa lama untuk one side? kita tidak ada limit masa. Tapi berapa Tapi lama? kita bagi baby tu sehingga dia kenyang dan dia lepas sendiri. Dia kan kenyang, dia akan lepas. Kalau baby tidur masa baru a few minute dia dia hisap, lepas tu dia tidur, what should you do? Kita mainkan telinga dia, kita mainkan tapak kaki dia supaya dia continue sucking. Kalau dia diam juga, dia tak nak hisap, dia tidur juga. Tapi kita tahu yang dia baru nak nyusu dan susu tu belum dapat lagi, kita bukakan, unwrapkan dia. Kita mainkan, bukakan wrapper dia, kita main telinga dia, main tapak kaki, bagi dia nangis sekejap, kejutkan dia, to wake up dia. Lepas tu kita fold back. Tu bagi susu badan. Okey, Raifah. Untuk yang seterusnya nanti nombor 2 tu. Mungkin Boleh tidak. boleh Mak Yam, diaplikasikan. maksudnya kalau kita bagi tu, dia tak boleh terlalu sekejap sangat sebab kita Betul. nak make sure dia dapat. Sehingga, tapi dengan syarat kita pastikan pelekapan yang betul dan dia ada strong sucking. Maksudnya penelanan. Pipi dia bukan buat ni, dia macam ni lah. Bukan macam ni lah. Tu salah. Dia betul-betul ada dia mesti exercise muka. Hisap, kembung, Betul. hisap dan telan. Hisap dan telan. Dia bukan Itu main-main. tak, itu akan berlaku apa? Crack nipple akan berlaku. Bila crack nipple berlaku, mak dah sakit. Luka. Dah luka, mak akan wrap and gauge. Kan ya. Dan Mak Yam, kita nak tahu juga macam mana situasinya kalau jenis anak yang menyusu, dia menyusu sebelah saja ya, payudara sebelah saja. Kita rasalah maksudnya daripada bengkak susu tu sampai habis susu tu, lepas tu dia dah kenyang, sebelah tak bagi lagi. Adakah okey situasi tu ataupun macam mana? Okey. Dari kesimpulan apa yang soalan ditanya, kita seelok-eloknya kita bagi one side sampai dia kenyang. Kalau dia tak kenyang, kita bagi another side. Kita tidak boleh bagi starting one side. Maksudnya mula-mula kanan sunnah Nabi, bukan ya. Maknanya kita tahu setiap perbuatan tu kanan kan. Tapi dalam penyusuan kita alternate. Maksudnya tadi kita susukan sebelah sini, second time dia nak, kita bagi sebelah
different tempat pula. Maksudnya kiri dan kanan. Tak boleh bagi sebelah saja. Apa akan berlaku? Maksudnya Bekalan susu dekat sebelah tu yang dihisap tu akan banyak tau. betul? Yang tak dihisap tu akan kecil. Jadi Betul? dari physically pun breast sebelah besar, sebelah kecil. Jadi Faham. kita bagi alternate. Maksudnya Okey. sebelah sini dia kenyangkan, kita bagi continue another side. Padat dalam satu-satu masa ke ataupun okey untuk kejap lagi nanti lepas berapa jam baru Tengok bagi sebelah? keadaan baby. Tengok Kalau baby. dia masih lapar, kita rasa dia dah lepas sendiri, lepas tu tapi dia lapar lagi, kita bagi another side. Okey. Tapi kalau misal kata dia baru sekejap tu, kita bagi one side until dia dapat the inner milk, hind milk, susu yang pekat tu. Itulah susah pula macam nak tahu dia dah dapat susu pekat. Yalah, betul lah tu. Jadi kalau 20 dia minit kenyang, cukup ke Mak Yam? 20 dia minit? tak ada limit. Tak ada. Baby dia strong sucking, bagi dia sisap sehingga dia lepas. Sampai dia lepas. Okey. Ha. Itu berkaitan dengan kita kena make sure dia dapat semua. Nak tahu juga berapa sebenarnya kekerapan susu untuk baby. Okey. Nak tahu ni. Kekerapan, kita tidak limit Ada kekerapan. limit juga. Ya, tapi kalau kita bagi susu botol, susu formula tu 2 jam, 3 jam sekali kan. Tetapi dengan susu badan, demand and supply. Macam mana kita nak tahu dia demand and supply? Dia ada cue feeding. Mata dia tergolek kiri, tergolek kanan, dia buka mulut macam tu, kemudian dia bangkit lidah. Kalau kita lepaskan tangan dia masuk mulut. So that's mean baby tu is nak menyusu. Baik. Baby menangis selalunya adalah komponen 3 sebab. Kenapa baby menangis? Kenapa baby menangis? Sebab lapar. Lebih kedua, Sebab kencing atau berak. ya. 3 kalau dia sakit. Ya. Jadi jangan tunggu dia menangis. Kalau dia menangis, kita bagi susu. Tapi dia menangis juga, kita check dia punya napkin. Tapi seelok-eloknya sebelum bagi susuan, kita check dulu pampers dia. Selesakan ibu, selesakan baby, both side selesa, baru kita susu badan. Okey. Itu baby. Ibu pula duduk macam mana yang betul ni? Ada yang kata Mak Yam nyusukan baby tak tidur, kita dulu berdengkur. Macam tu. Okey, dia tidak ada kata kau mesti nak duduk, kau mesti nak baring, kau mesti nak ngering. Tak, susu badan macam mana position pun boleh bagi. Tetapi kalau baring, mak kena jaga kalau newborn baby kan dik. Kita takut masa baring tu takut tertutup hidung. Baby hanya boleh bernafas melalui hidung ketika dia tak boleh bernafas lagi mulut sebab mulut dah penuh dengan breast tadi. Dengan putih dengan aerola kena masuk dalam mulut baby. Seluas mana mulut dia membuka, seluas itulah dia. Sebab di bawah kawasan hitam tu terdapat banyak kilang susu. Jadi kalau kita bagi baringan, kena jaga hidung. Kita takut baby newborn dia tak pandai nak macam ni kan. Jadi kita kena jaga pernafasan dia. Tapi kalau misal kata ibu yang normal, yang tak ada apa, eloklah cara duduk untuk jaga. Kalau breast yang besar tu bahaya nak. Takut mak tertidur kan, mak letih, mak tertidur takut terhempak. Hidung tak boleh bernafas. Bahaya. Masa kalau kesihatan dulu, bawah pada 6 tahun, kalau baby kanak-kanak meninggal, kita kena buat penyiasatan. Jadi ada juga ibu yang meninggal, baby yang meninggal tengah bagi fully breastfeed. Ada. Betul. Tapi sebab dia tertutup hidung, dia tak sedar. Bila Mak Yam cerita ni teringatlah saya kalau dalam pantang mak saya memanglah. Kita ni kadang macam itulah kan. Waktu anak tidur kan kita tak tidur. Waktu kita menyusu anak, mak kita pula ngantuk kan. Bagi ibu-ibu yang operation kan, mak selalu pesan. Sebab ubat bius tu very strong tau. Dia menyebabkan mak mengantuk. Paling Mamai lah. Kemudian mamai, drowsy. Kemudian rasa loya nak muntah. Itu memang efek. Tapi yang paling adalah mengantuk, sleepy. Dia tidur. Kita takut masa kita tinggalkan ibu tu, takut dia tertidur, tertutup hidung, bahaya. Betul lah tu. Kan jadi nak kena berhati-hati juga. Selalu tekankan, Dek jangan tidur tau. Adik ni tau, ubat ni ada apa efek-efek ubat ni, mak yang akan terang pada ibu tu. Okey. Menarik ni kalau kita sebut berkaitan dengan cara penyusuan yang betul kan. Tapi sekarang dah banyak kelas kan Mak Yam. Sekarang kan tak macam dulu. Time Mak Yam kerja start 70-an, 80-an. Dia tidak ada stress on. Memang kita nasihat. Kesihatan memang nasihat susu badan. Tetapi tidak ada parent kelas lah, apalah, tak ada. Tapi cuma kadang-kadang ibu, tapi orang dulu memang banyak bagi susu badan lah. Dulu orang lama.
Kan, tapi Mhm. ibu-ibu sekarang sebab dia bekerja, Ha. jadi dia rasa susah nak buat pump out. Yang senang nak. Sekarang kan dia dah pakai macam apa, kita masuk ni Yang dah tak pakai ada wayar-wayar overcoat, tu kan. pakai overcoat masuk Mhm. dalam masuk dalam ni pasang ni. Ya. Kita tak pakai apa ni blazer ke apa, tak nampak. Lagipun tak ada bunyi dum macam dulu kuat dia punya ni. Macam Sekarang bunyi ada drum yang pula kan. silent Ya, bunyi ya. Tak ada dia. bunyi pun. Tak ada bunyi pun. Ya. Kan. Jadi ada juga yang mengatakan juga Mak Yam kan, kalau kata orang yang nak menyusu anak ni, direct breastfeeding ni, dia nak kena rajin. Kita ni badan dah letih katanya kan. Lepas tu nanti nak pam-pam kan, badan pun dah penat, anak pula ibu bekerjaya. Pandangan Mak Yam bagaimana untuk ibu-ibu moden Okey, yang berbanding kalau sini? misal kata ibu bekerja pun, time rehat dia ada. Kan, time rehat. Masa mak makan pun boleh. Sebab apa? Dekat contoh nurse lah. Dia masa bekerja dia pump out juga. Kenapa? Nurse lagi critical kerja dia. Macam Ya. kalau kerani pun sambil duduk pun boleh. Betul-betul sibuk Ni kan. Tapi kalau nurse sambil berjalan pun apa. Tapi itu memang yang kata tadi sekarang tak susah. Ada yang boleh walk yang apa Dia ni? mobile kita kata kan. Yang mobile. Susah nak cakap mobile. Mobile yang Ya. bergerak. Masuk poket, pakai poket, dia tak ada ni. Kan. Tak Boleh jadi je kan. masalah. Mak Yam, satu lagi saya nak tanya. Orang suka kata nak menyusukan bayi ni peranan ibu. Tapi bapa juga memainkan peranan kan Mak Yam? Mak Yam pula dah. Siapa yang disayang? Sayang Okey. betul. Tapi sekarang Mak Yan tu tak merasa yang yung. Sekarang ni yang yung kan. Suami isteri Macam kan. mana Yang? Okay, sekarang kan memang tu sebabnya bila kita hadir antenatal class. Kan antenatal class memang kita galakkan berpasangan supaya dia tahu apa yang knowledge yang kita tekankan tentang penyusuan. Moral support daripada keluarga terutama suami memang penting. Sebab kadang-kadang suami blend juga ibu anak pertama, suami pun yang tu anak pertama. Jadi dia ibu ayah ni dia memang kita tak boleh nak salah dengan dia orang sebab dia tak boleh tengok baby menangis. Jadi bila kejap minta, kejap tidur, kejap minta, ibu dan ayah tadi mengatakan tak ada susu sebab yang sebenarnya baby yang kerap menyusu tu adalah baby yang aktif. Kalau baby tidur lama nak, sebab dia ikan kos kalau dia tidur 1 jam, 2 jam. Contoh baru lahir, dia tidur lama 1 jam, 2 jam. Bagus dia tidur, biarkanlah. Tapi yang sebenarnya wajib kejutkan. Sebab kita takut dia kuning. Dalam susu badan tu terdapat kolesterol. Dalam kolesterol tu tiga ni semua protect penyakit. Satu, dia ada antibody to protect baby any common disease macam batuk, demam semua. Dan yang keduanya, dia bertindak sebagai growth factor layer. Maksudnya kolesterol bila baby hisap, dia akan menyaluti usus tu. Halang penyakit juga. Dan yang ketiganya, dia bertindak sebagai laxative. Baby A, baby B, C semua ada kekuningan. Tetapi kekuningan itu adalah individual. Tapi dengan susu badannya, dia bertindak sebagai laxative. Dia keluarkan faktor kuning tadi yang bilirubin dengan mekonium tadi melalui kencingan najis. Lagi kerap susuan, lagi bagus benda tu akan keluar. Melalui kencing atau najis. Sebab tu dia kata kalau anak kita kena kuning, kita kena lagi kerapkan susu. Kerap Gandakan susu. Macam berkepin. Mak Yam, kalau perlukan pembantu, saya boleh. Babak memotivasi memang Motivasi penting. boleh. Tapi kalau Mak Yam suruh saya menyusukan balik, tidak. Kita pun nak doakan jugalah. Mana tahu ada berita baik. Okey. Baik, jadi sempena minggu penyusuan susu ibu sedunia ini Mak Yam. Apa harapan dan juga pesanan Mak Yam kepada generasi jururawat muda kan kaunselor laktasi serta kepada semualah ibu-ibu yang sedang memulakan perjalanan penyusuan susu ibu mereka terhadap anak-anak mereka ini. Okey, yang Mak Yan cakap tadi, kesimpulan dia kan, mindset mesti positif ya. Maksudnya knowledge itu mesti sampai pada ibu tu. Untuk kita memperkukuhkan panduan yang berkesan macam mana dia nak berjayakan susu badan tu. Jadi moral support, minum air banyak 2 hingga 3 liter satu hari. Lepas tu kerap susuan, makan pelbagai jenis makanan. Satu untuk apa? Daripada untuk menghalang ibu dan anak tu daripada penyakit. Kan? Jadi kos pengubatan, kos sara hidup akan kurang
berbanding kalau dia bagi susu badan. Maksudnya tak perlu nak beli susu, tak perlu nak beli apa-apa, tak boleh nak beli botol ke apa ke, tak perlu sebab dah bagi ni. Tapi kalau bagi ibu yang bekerja, terpaksa beli juga botol-botol tu sebab nak tinggalkan kepada babysitter kan. Babysitter takkan bagi cup feeding ke apa, tidak. Dia mesti diambil kita punya yang susu yang kita bekalkan ke rumah dia tu, dipandangkan dia bagi dengan susu botol. Tapi kalau dekat rumah, no, kita direct feeding sekerap mungkin. Okey, jadi dapatkan jugalah kelas. Mak Yam ada buat kelas ke? Ada yang tanya. Ada kelas memang ada buat. Itu marketing dengan Setiap bulan boleh dapatkan maklumat di Andorra untuk dapatkan. Marilah datang ramai. Mari datang. Lagi satu kan Mak Yan nak cakap, bila dah cakap tentang antenatal class ni, kalau saya eloknya Mel lah bersalin kat Andorra. Bukan Mak Yan nak ni sebab dekat Andorra, bukan Mak Yan nak puji Andorra tu, bukan. Ini pada zahirnya Mak Yan kerja kan. Mak Yan kerja government, Mak Yan kerja KPJ pun ada, tapi semua diorang tu semua bagus-bagus. Memang pendekatan untuk susu badan memang terbaik. Tapi dekat Andorra ni dia orang ada mandikan ibu, lepas tu adakan urutan, bawa jalan ibu, lepas tu apa lagi, macam penyusuan kita continue lah nasihat. So bila maksudnya kerjasama tu, penjagaan tu tempat lain pun bagus, maknanya tak nak cakap yang lain tapi dekat sini yang tu ada extra dia. Mandikan, urutkan, bawa berjalan dan sebagainya. Mak Yam ni. Risau pula saya ni. Kan. Sebab Raifah dia dah rancang-rancang dah. Saya dah dapat dia tulis kat diary dia lah. Antara perancangan dia masa depan. Itu cakap dia yang nak tambah yang ketujuh. Jadi itu dia. Kan dia penting lah. Kenapa kita perlu memberikan secara eksklusif tentang penyusuan bayi ini. Dan kita harapkan lebih ramai lagi ibu-ibu hari ini yang nak ambil tanggungjawab untuk menyusukan anak. Tapi ingat Mak Yan cakap tadi, dia bukan ibu saja mainkan peranan, bapa juga memainkan peranan. Tolong jangan buat ibu stres sebab Mak Yan kata mental 90%. Betul. 10% je cara dukung, cara susu. Macam tak payah cakap banyak lah takut nanti budak depan buat kelas. Saya rasa dekat sini, dekat Bernama Radio ni ada beberapa orang boleh bersama-sama berkumpulan pergi ke kelas Mak Yam. Kan Andorra kelas Mak Yam. Bersama dengan Mak Yam. Bersama Mak Yam. Biar lama-lama ni melampau dari dia. Kan? Lalu banyak nanti yang nak keluar. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Mariam Ibrahim ataupun Mak Yam, jururawat laktasi Hospital Wanita dan Kanak-kanak Andorra. Pengalamannya cukup hebat sekali, lebih 50 tahun mengajar, berikan panduan, dan ramai sebenarnya yang telah berjaya. Jadi untuk anda yang sedang dalam proses ini, all the best, good luck kita ucapkan. InsyaAllah. Terima kasih Mak Yam kerana berkongsi bersama kami. Dan terima kasih juga untuk anda dengarkan kami. Ini adalah Solusi Sihat diterbitkan oleh Shah Azam. Saya Raifah Zulkifli. Saya Natasha Aimi. Terus dengan Bernama Radio untuk anda.